Di antara perkara yang nak menjuruskan ke arah konsentrasimu, kekosonganmu semaya, mesti ada pemandu. Tolong peringatmu. Pasal mu manusia lemah. Bila bersorang, bila bersorang, tahu dah. Palak lain, nak bawa steering lagi, nak bawa tengok location lagi, nak apa lagi. Bila ada orang sebelah tu, dia jeroyak. Marilah semaya Jumaat. Adillahu mu'ridun. Orang yang berjaya dunia akhirat ni, dia tak ada benda yang masa kosong, masa terbuang. Anillahu mu'ridun. Tak ada benda lara, duk saja tak. Kalau boleh duduk kedai sampai 2-3 jam, 4-5 jam, jawab sendiri. Kalau fikir-fikir nak ya ibu-ibu dan bapa semua, tak ada. Nak ada guano tak? Belum subuh bangun dah. Dengan sunat gotu, sunat goni. Nak baca Quran sebelum subuh. Bapa? Pasal Ustaz Ahmad Dasuki kata dalam ceramah dia kata, tak adalah saat yang paling tenang sekali. Allah Ta'ala campurkan sakinah, ketenangan. Ambo lalu ke depan rumah demo, ambo bawa jala. Demo pun kata ke dia, tak, mana tak? Jala. Boleh tentu lagi Ustaz, boleh kedak tu. Jala. Kalau hamba boleh tentu lagi, jala ada dah, nak pergi jala. Demo dah atas tangga, jala tak ada. Bagi tentu tak boleh pergi sarang. Hamba dia boleh alik mari masjid, boleh tentu lagi, demo tak main masjid, sudah tentu dah. Nampak? Banyak gaya-gaya dia. Berapa ramai orang kecil kata, dia masjid. Lama punya bagi. Jadi apa tu? Astagfirullah. Lama nak ambil kerja Allah Ta'ala. Lama nak ambil kerja Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menilai kita. Allah Ta'ala yang menyuka kita. Bukan mu tu ke ukat. Bukan mu tu ke suka. Sebab itu muslimin muslimat mati Allah Ta'ala, kita mari ke masjid ni seperti yang dikatakan tadi, qad aflahal mu'minuna idza fi salatihim khashi'. Di antara perkara yang nak menjuruskan ke arah konsentrasimu, kekosonganmu semaya, mesti ada pemandu. Tolong peringatmu. Pasal mu manusia lemah. Bila bersorang, tahu dah. Palak lain, nak bawa steering lagi, nak bawa tengok location lagi, nak apa lagi. Bila ada orang sebelah tu, dia jeroyak. Marilah semaya Jumaat. Adillahu mu'ridun. Orang yang berjaya dunia akhirat ni, dia tak ada benda yang masa kosong, masa terbuang. Anillahu mu'ridun. Tak ada benda lara, duk saja tak. Kalau boleh duduk kedai sampai 2-3 jam, 4-5 jam, jawab sendiri. Kalau fikir-fikir nak ya ibu-ibu dan bapa semua, tak ada. Nak ada guano tak? Belum subuh bangun dah. Dengan sunat gotu, sunat goni. Nak baca Quran sebelum subuh. Bapa? Pasal Ustaz Ahmad Dasuki kata dalam ceramah dia kata, tak adalah saat yang paling tenang sekali. Allah Ta'ala campurkan sakinah, ketenangan. Iaitu baca Quran sebelum subuh, ibu-ibu. Baca Quran sebelum subuh. Rahmat Allah Ta'ala turun rapat dik sapa ke bumi. Dan menanti-nanti siapa yang bermohon. Dan di waktu itu mu sedang membaca surat cintaku padamu. Kerana Al-Quran itu ialah surat cinta Allah Ta'ala pada kekasih dia. Siapa yang merinduiku, maka bacalah kalamanku.
Bila dia baca surat cinta yang aku hantar kepada dia, dia berasa tenang, dia berasa seronok, berasa terhibur dan sebagainya. Itulah saat yang paling damai sekali. Beruntunglah orang jadi Bilal, jadi Tok Bilal. Sebelum dia azan waktu subuh, dia perdengarkan bacaan Al-Quran. Banyak pahala dia boleh. Dia baca sendiri untuk dia. Dia pasang speaker, sekeliling pakat dengar belakang. Orang pun sedar bangun. Seolah macam sopor dia geruk orang tidur. Bangun-bangun yang orang ngaji dah masjid. Orang ngaji dekat nak subuh, dekat nak orang nak ber. Bangun pahala Tok Bilal. Tapi oleh kerana banyak pelajar pahala, dia bagi pahala, dia beri ke CD paruh. Dia pakai. Dia pun suruh CD baca lah mu. Aku banyak tu pahala. Dia tu pun baca lah. Lepas bila duduk mana, duduk belakang, duduk bong isyak saat. Dia molek goni pun bunyi tata. Dia pun tahu putih rokok juga. Dia ke air cing-cing basuh. Naik Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka lari. Pasal bau budak garai, bau saat nak. Apa? Pasal mereka tak si bau busuk. Kawan ini. Anil lagwi mu'ridun. Sudah pada tu mempersiap sedia nak mari semaya Jumaat. Mu tak akan turun sehingga matahari naik segala. Kecuali kalau mu ada komitmen urusan-urusan kerja. Kalau mu tak ada urusan kerja, tunggu. Siapa matahari naik segala. Mu baca Quran pun dulu. Kecuali mu ada komitmen, ada urusan-urusan keluarga, cari makan dan sebagainya, selekeh. Langsunglah di masjid pada Pak Ahmad, kapung hamba, ibu-ibu semua. Hari ini sudah pembacaan kali yang ke-11. Maknanya sudah khatam 10 kali. Lepas maya subuh, Tok Imam akan baca Quran. Program membudayakan Al-Quran. Banyak mana Tok Imam baca semukul. Semukul. Tok Imam baca ramah-ramah tu, Tok Imam baca ramah-ramah tu, Tok Imam baca ramah-ramah. Sehingga orang ternanti-nanti pasal nak khatam 30 juz. Orang kerja pakai uniform. Cikgu-cikgu, orang kerja lah Kota Baru pakai uniform. Tunggu. Sebab nak memulakan kehidupan dengan kalam Allah. Nak memulakan dengan baca Quran. Sudah Tok Imam baca, Tok Imam pun bacalah makna bergantung. Orang-orang kerja pun lipat fungsi Quran. Start di kerja. Tinggallah hak set pecing, hak tak ada kerja. Tiap-tiap pagi kecuali pagi Jumaat dan pagi Sabtu sahaja kerana ada kuliah subuh. Selain daripada itu mesti tiap pagi. Kalau Tok Imam ada musyaqqah, ada urusan, mesti ada orang ganti. Dia tidak akan ralak walaupun satu pagi. Sehingga matahari segala baru pakat terbit belakang. Selepas pada tu ada lagi 4-5 ni kumpulan set-set packing, set-set yang tak ada kerja, berkumpul sampai pukul 9. Betul-betul sebuah masjid Mekah. Tepi tu 5 ni orang, Dujunu ada 4-5 ni orang, seorang tok guru. Dujunu baru nak belajar alif, bat, sajing. Hak Dujunu nak belajar tajwid. Hak Dujunu ni baru nak merakuk. Hak pandai-pandai tu lah ajar. Ada 5 ni orang. Amat tu nak
Hidup masjid. Pukul 9, pun nampak. Waktu lalu pukul 9, kereta penuh lagi depan masjid. Naik-naik tengok, bayar-bayar kita duduk mengaji Quran. Masuk kerja dulu tak dah. Alhamdulillah Tuhan bagi kesempatan. Panjang umur boleh belajar Quran lagi. Nangis-nangis. Mujulah Tuhan bagi panjang umur. Aku malu nak menghadap Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala tanya berkaitan dengan Quran, aku tak boleh baca Quran. 60 tahun, 70 tahun aku beri umur kamu muda ke beliau atas dunia. Mu tak malu kau menghadap aku, Quran aku mu tak pandai baca. Mu tak malu kau. Anak mu pergi sekolah je satu siapa terjenis. Siapa tak pandai baca, tak pandai nulis, mu marah bagai nak gerak, mu marahkan. Dia buat ke dia, ni tahu. Malu kau orang. Habis nata dalam hutan marahkan. Tak boleh baca, tak boleh nulis di jauh ni. Kita umur 67 tahun tak boleh baca Quran, mudah ke dia. Ma imamuka, nukan nanti tanya. Nak jawab ke dia kita. Mu tak suruh main belawak sini. Mu Quran pun tak pandai baca. Sedangkan mu masa kosong banyak. Mu nak malu siapa? Mu nak malu ke manusia? Mu tak malu kan? Berapa hari mu nak malu ke manusia? Berakhir dengan makan nada aku gitu. Dalam keadaan mu bawa tak pandai baca Quran. Gapa dia mu? Gak dia mu? Waktu ambil tugas kerja di Gua Musa dulu. Ada seorang mak haji. Dia duduk di kampung Keriting, Gua Musa. Dia pergi Mekah, ibu-ibu. Bila dia duduk depan Kaabah, bila dia pergi Mekah, dia tengok orang tu baca Quran, orang ni baca Quran, orang ni baca Quran. Mari terdetik di hati dia, nangis dia. Tak boleh baca Quran, duduk 40-50 hari. Orang lain duduk baca Quran, dia mari. Lalas sekali dia depan Kaabah, dia royak Kaabah tu. Dia berdoa depan Allah Ta'ala, ya Allah Tuhanku, kalau mu panjang umur aku balik ni ya Allah. Ketemukan aku dengan guru Quran. Pada takdir Allah Ta'ala bila dia balik semula, dia dengar atas bangunnya bank petani, dulu bank petani, lalu ni agro bank, ada orang ngajar ngaji datang. Ada dua sesi, so kelas tu, hak kelas lagu ni, so lagi kelas lagu ni. Hak so kelas tu kelas alif batang. Hak so kelas lagi tu hak pandai baca dah. Hak ngaji-ngaji tu semua orang kerja-kerja pejabat. Pengurus bank, BSN, pengurus besar Kesedar, Datuk Haji Usman, orang-orang kerja forest, semua siap-siap kontraktor. Dia pun tanya khabar, dia pergilah. Orang kata kena daftar, bayar biar-biar, dia pun daftar. Malam dia pergi tu, dia pergi malam orang yang pandai baca tu. Dia petak malam hak tu dia. Duk guru pun suruh baca. Siapa kat dia tu? Dia tu, Mak Haji tak pandai baca. Mak Haji punya ustaz alih wata, kata tukar kelas tu. Mak Haji kena mari malam biar untuk kelas alih wata. Oh gitu, dia pun marilah. Dia upah cucu puan dia. Gendong motosikal mari atas lepas isya sok. Ngaji pukul 9 sampai pukul 10. Mulalah alih botol betul. Patut guru tu share ke makcik. Pasal ngaji 2 kali seminggu. Gini makcik Haji. Kalau makcik Haji nak ngaji tiap-tiap malam, lepas maghrib makcik Haji pergi rumah dia tu ada bini dia tu boleh ngajar. Nanti yang royak dia.